Gu adalah Gu adalah orang yang memilih team favourite Hmm. dia minggu lepas adalah Portugal. Ya. Tapi Dia kau sebagai nyusah. winner nyesal. Jangan Relax jangan je. lagi. Payah juga nak pasal Ada silap ni. soalan dia macam ni lah, nak senang ni ada soalan dia. Dia merasa Portugal hari tu hok berat ataupun main-main punca semua ni datang daripada Ronaldo yang membuatkan tim jadi berat. Okey, kau ada fun fact lah. Ni tak tahulah fun fact hok. Sedang tahu dah kodok apa. Jadi tadi bicara sebelum rekod kau tanya set ni kat rencana negara tu ada bitai atas tu. Tengah tak ada bitai. Macam Yik dia tahu masuk bitai tu masuk dia pernah menang Piala Dunia. Okey. Kalau macam kalau Brazil kamu tahu juga? Tak tahu ke? Okey, aku pun tahu jugalah. Macam Brazil yang tengok ada 5 bitai tak. Maksud dia 5 kali menang tak. Okay, ni soalan dia. Uruguay ada 4 bitai. Tapi dia menang Piala Dunia 2 kali. Apa dia ada 2 lebih? Apa tak? Saya mesti tak tahu. Ni sejarah bot. Terus tak lebih. Sejarah bot. Sebab dia Sebab apa? Dia salah print. Salah print itu mungkin. Okey, pembekal baju biasa. Okey, dia. Sebab apa sebab dia first World Cup dia. Okey. Sebab dia 2 bitai lebih tu. 2 bitai lebih tahu itu sebab apa tu? Sebab dia tamak. Dia kata habislah ni fun fact senang. Ni sejarah ni. Ni sejarah bola. Aceh Okey, masa seperti dah ayat 1930 dia tuan rumah mula. Okey, kat Uruguay. Uruguay masa seketika dahulu dia antara negara yang bisa bola. Dia ibarat macam Brazil, France ni lah. Uruguay tu. Okey. 1930 adalah kejohanan pertama Piala Dunia diadakan. Sebelum tu tak ada Piala Dunia. Tapi ada piala dekat Olimpik. Bola. Dekat Olimpik lah ni. Jadi sebelum Piala Dunia, major tournament untuk negara bola ni adalah di Olimpik. Jadi sebelum 1930 tu, ada 2 tahun, ada 2 pertandingan sebelum 1930 tu, Uruguay menang. Lepas tu dia minta dengan FIFA, suruh termasuk juga 2 yang latest tu, kira menang Piala Dunia juga. Ibarat macam pemenang Piala Dunia. Lepas tu lah dia menang, lepas tu dia ada 2 bitai lebih tu. Walaupun secara hakikinya nama Piala Dunia tu dia menang 10 kali lah. Tapi dia ambil kira juga Olimpik tak akhir dia menang tu. Itu tak aci gitu. Olimpik tu sebenarnya tak aci. Lepas tu untuk perpanjangan lagi pada tahun 2020 FIFA minta Uruguay untuk dia jatuh ni tarik balik 2 bitai tu sebab dia tak adil. Sebabnya Piala Dunia ni untuk orang selepas 1930 lah menang kan. Tapi Uruguay ni salah satu benda yang penting kahwin pasal bila kahwin kerja ni. Malaysia ni kurang pegang adalah arkid. Dia tahu arkid. Arkid tu benda-benda dokumen-dokumen lama. Dekat Malaysia benda tu dia tak jaga sangat. Tapi dekat Uruguay dia jaga arkid-arkid tu. Dan arkid-arkid tu yang membuktikan masa zaman dulu tu Piala Dunia memang bui ke dia untuk 2 bitai tu. Jadi FIFA pun mengaku kalah. Tak boleh lah. Tak boleh paksa. Tak boleh nak revert. Jadi siapa lah ni lah. Dia ada 4 bitai. Begitulah fun fact dia. Adalah sejarah bola. Amazing fun fact. Dia macam Liverpool lah. Liverpool dia ada menang banyak piala. Tapi Piala Liga. Tapi orang kata dia macam menyesal lah sebab 2 format dua kesal sebab 2 format dia berlainan. Kalau format dia sebelum ni dia menang banyak dah gitu. Cuma macam Uruguay ni macam Liverpool bagi aku macam okey lagi lah dia nak kira dia menang tu sebab walaupun format lain dia masih lagi pertandingan yang sama. Macam kalau Piala Dunia ni dia pertandingan sangat berbeza dah sebab Olimpik masih ada lah ni.
Siapa lah ni ada Olimpik. Jadi bagi aku macam tak fair lah sebenarnya. Pada Okay. siapa bila ada Piala Dunia ni, dia barulah Olimpik ni dia dibuat khas untuk hanya atas remaja sahaja. Kalau ni pun kalau Olimpik atau budak-budak muda Remaja. dengan Betul. syarat ada 3 player sini yang boleh join. Sebab lawan dia Hmm. FIFA nak jaga prestisnya Piala Dunia ni. Macam itulah. Itulah. Jadi. Itu Power. Oh, Tadi boh. Gaji tak ada. Ya. power tapi sebenarnya kalau tak dah tapi buat macam tak tahu. Nampak power lah. Nak nampak motion. Tapi macam dia merekod lah. Ada fun fact lain lagi? Tak ada lah. Demo dah. Kan dengar pada Ye. Tapi ada juga satu fun fact. Untuk edisi kali ni, okay. Negara mana player-player dia tu tak sihat belaka? Player dia tak sihat belaka Macam Kongo. Salah. Messi. Salah. Player Player dia tak sihat belaka. Sihat belaka You batuk-batuk. Ada negara tu. Tak tahu. Kongo. Aceh dah. Aceh. Demo shine kat. Negara dia adalah Morocco. Okay. Tahu bagaimana? Dah dengar dah ni. Apa tak ada negara apa? Sebab apa Morocco? Sebab dia merokok. Lepas tu dia tak sihat. Negara yang kuat merokok. Morocco. Okay. Okay, sekian saja lah. Okay, kita kembali lagi dalam podcast. Lacak. Okay. Hari juga kita start gini hari juga. Tapi saya memang kena fikir dah angle pair nak ayat gawai tak ada. Ni gua tolak kau terfikir. Mungkin terfikir itu kau. Kan kau macam awak tahu dah BTEC tu Piala Dunia betul apa tengok Uruguay banyak. Kau pusat lah cak GPT tanya Uruguay menang berapa kali. Itu kali gitu. Tapi Brazil benar apa benar dah? 5 kan ni. 5. Tapi dia ada 5 BTEC. Ada 5. 5 kan ni kepak dah tak ingat tapi dia paling banyak 5 rasanya. Pernah Brazil. Kalau 3 nampak paling banyak pun 3 atau 4. 3, 4, 2. Penuh lah Brazil. Mantap. Shine nampak. Dua-dua. Okay. Topik kita untuk topik kita dengar yang daripada Go pasal pasal isu Ronaldo ya. kita nak dengar daripada Go memandangkan Go ada pengalaman sikit dengan Ronaldo. Go adalah orang yang memilih team favourite dia minggu lepas adalah Portugal. Tapi kau nyesal. Nyesal. Jangan lagi. Payah juga nak pasal silap ni. Macam ni lah nak senang ni ada soalan dia. Dia merasa Portugal hari tu hok berat ataupun main punca semua ni datang daripada Ronaldo yang membuatkan tim jadi berat. Ronaldo atas semua tim. Kau rasa ni mungkin sebab kau fan Ronaldo ke apa dah. Kau rasa hari tu memang tim tak sedap lah. Mu tengok full Aku tengok full, aku tengok tu. Sebab aku tengok midfield tu dia banyak passing tepi. Memang kalau tengok begini tu macam Bruno kita tahu dia jenis kreatif.
Hok jenis beli bola-bola hok macam apa panggil high risk ke. Tapi dia gini kalau mu tengok dia macam main passing ke tepi ataupun passing ke belakang. Dia banyak passing. Tapi tak pergi ke depan pun. Lepas tu macam mana nak serang kan sebab dia passing ke tepi kalau mu tengok tu memang dia macam kalau tiki-taka tu lain tiki-taka tu walaupun passing dia pergi ke lama ke depan apa kan. Macam dia dia patut pergi ke belakang pula. Patut pergi ke tepi pula gitu. Awak rasa memang ting tak sedap lah itu. Tapi ya macam hok passing Ronaldo tu kami rasa tu bukan tu macam fanatik lah. Kau bukan macam ada ayat ke apa macam Bruno sengaja tak passing Ronaldo ke apa aku rasa sedap lah tu. Kaki semua dia macam ada awak tak sedap. Awak tak asal lah dia bukan niat dia memang tak passing ke Ronaldo. Memangnya tak ada peluang bui ke Ronaldo ataupun tiba-tiba dia off form Bruno dengan hot set midfield. Jadi nampak dia tak passing ke Ronaldo. Lepas tu kalau tengok Congo tu memang dia main sport Arsenal lah. Tak kena ni. Tak kena. Asyik dia main defensif lah. Memang defensif agak lah. Jadi macam mana nak bagi ke Ronaldo? Semuanya Ronaldo tu bukan ada dia memang ada bukan sebab dia bukan gini. Maksudnya pegawai semua tak sedap itu. Termasuk Ronaldo. Dia baru sogeng ke? Sogeng. Betul ke. Memang tak sedap apa tengok. Semua termasuk Ronaldo. Cumanya Ronaldo ni tak ada dah super dulu. Dia macam kalau team tak sedap dia pun carry. Benda tu tak ada lah. Macam dia tak ada boleh bagi semangat. Impak lah. Impak walaupun team tak sedap. Macam kalau Messi mungkin boleh lagi. Kalau team tak sedap pun Messi boleh main lagi. Ronaldo ni memang dia tak boleh rasa nampak boleh bawa bola. Kau boleh create chance dia sendiri. Fair tak? Dia kena buat. Kena buat. Jadi bila macam main dengan defensif gitu, dia payah lah nak cari dia tu. Tu jadi macam aku rasa untuk game tu memang semua tak sedap lah. Tapi aku tak rasa Martinez berani. Tapi orang risau lagi, orang tak pasal. Orang tanya team tak sedap aku ataupun Ronaldo tak sedap. Orang tak pasal, coach dia tu. Ya, itu aku punya point lah. Tanya untuk Alin. Orang tak pasal, coach dia. Aku tengok match tu, tiba-tiba aku ternampak Roberto Martinez. Aku pun dah tahu lah punca dia datang daripada mana. Ya. Orang tak nampak team je Bruno lah, midfield lah, Ronaldo lah. Orang tak nampak. Coach dia lah. Habis masa coach Martinez ni macam kabel besar. Kabel besar. Ya, kan tengok sejarah dia. Dia pernah jadi coach manager Wigan Atlantic. Wigan Atlantic tu salah satu kelab dekat EPL masa tu. Dia macam Henderson lah. Henderson England dia ada gambar aib. Okay lah. Tapi masalah Martinez ni tak tahu dia ada gambar aib siapa tu. Yang kau tahu Roberto tahu kau pun macam perasan juga macam dia tukar dah manager kan. Dulu manager macam tua-tua sikit tu. Tapi kau kenal jugalah Roberto Martinez ni. Kau kenal dia first masa dia World Cup 2018 dulu. Dia manager Belgium. Tapi masa tu Belgium sedap. Tapi masa tu kan tak sampai KPI lah kalau dia. Tak sampai KPI lah. Betul. Belgium sedap mungkin sebab dia sebab taktik dia, tapi player sedap. Player tu golden era. Yelah Belgium masa golden era. Semuanya kalau nak ayat Martinez ni kalau ayat dia tak tahulah dia punya resume. Dia tu memang uduh tapi mungkin masa interview dia perform kot. Dia confident. Barat gitu lah. Sebabnya Wigan Atlantic dia oleh ligit. Lepas tu tiba-tiba boleh job Belgium masa tu. Memang ada squad golden. Lepas tu 2018 okey lah. 2018 dia masuk nombor 3 kan. Lepas tu 2022 tu awal juga Belgium tu. Adalah tapi tak sampai ni lah KPI memang teruk benar tapi tidak tak boleh Portugal. Jadi masih tak make sense lah. Nonsense lah. Nonsense lah.
Rubbish lah. Rubbish lah. Tapi orang tak nampak waktu lah. Badminton ni dengar kegagalan Portugal pun mesti tak nampak dia. Jadi sedap lah dia. Kawan nampak. Demo kawan. So di dunia ni orang nampak. Kawan terlama suarakan pendapat kawan di berbenang. Okay, nampak. Tapi tak ada. Ni. Dalam dunia ni demo kawan yang nampak. Oh. Beza kita dengan orang lain. Okey, apa nak buat kawan punya soalan adalah demo ada 2 minit lagi untuk jawab. Satu, demo backup Bruno ni bukan sebab dia MU lah. So, okey. Kami tak boleh backup pun Bruno. Mungkin kami backup dari segi hok ni dia tak pas ke Ronaldo. Tapi kalau dia tak perform pun. Memang tak sedap main. Okey. Jadi untuk konklusinya nak pendek ke cerita ni. Demo sebagai yang rasa Portugal nak menang World Cup ni, ada harapan ke tak ada harapan dengan Martinez lagi, dengan pemainan seperti ini? Ada masa dan Portugal punya saya logik dia kena tengok game kedua ni. Tapi cara logik kalau kita tengok tu kalau kita tengok tu game pertama ni dengan keadaan pressure gitu, dengan fan kutuk pemain Portugal, fan fanatik lah. Kalau kita tengok dia dia cakap kutuk player PSG, tak ingat nama dia score itu. Dia kutuk juga Gawe ko bini dia juga. Jadi kau rasa memang nak toksik memang kacau lah mentaliti Portugal tu dengan Martinez gitu. Kau rasa memang tak boleh menang lah, kau rasa lah. Tapi anything can happen kan. Tapi kau rasa lah dengan keadaan lo ni gitu. Next game dia lawan siapa Portugal? Lepas ni? Lepas ni lawan Uzbekistan tak silap. Kau rasa kali lepas tu sebab grup dia senang. Antara senang juga lah. Itu kawan ni lah. Uzbekistan payah. Jumpa Abdul Qadir pula ni. Abdul Qadir. Tak tengok Uzbekistan kalau yang kau tak sedap. Ni lah tapi Colombia sedap. Bagi aku Colombia sedap. Colombia lah tinggal. Yang boleh fight. Kalau aku tak rasa lah. Sebab pun Colombia pun sengit juga itu sebenarnya awal-awal. Lepas dia tu baru okey. Boleh penetrate. Okey. Semua lari dari topik lah. USA sedap boh USA. sedap. Sedap betul. Adakah itu propaganda ke ataupun Pochettino je? Kawan pun merasakan yang nombor 1 dia. Kawan rasa ini satu benda yang macam saja nak bagi USA nampak sedap. Tak tahu lah. Aku tak tahu lah. Tapi aku tengok game yang first lah. Sama lah super yang aku tengok. Saya tu macam apa macam tim yang pihak lawan ni macam tak berapa nak ni macam apa ya? Panggil tense sangat. Tak berapa nak first game. Kalau Diamond tengok second game dia berbeza. Second game lah. New Zealand. Australia. Tu memang intense lah Australia. Dia first half tu memang nampak bodoh Australia. Second half tu memang intense lah. Tapi aku rasa memang bisa mungkin sebab Pochettino tu. Dia tak boleh nafikan dah kalau benda-benda daripada datang daripada Chelsea punya football club, Pochettino, polisi, tak boleh. Sangkat lah kan. Aku rasa sebab bisa sahaja sebab polisi tak main hari tu. So dia injured. Ya kawan. Itulah daripada Yip. Sebab Yip kalau nampak dia dah berkobar-kobar tak ada nak catch tadi lagi. Jadi kita nak dengar daripada Yip. Dia tak say sebab Ronaldo ni sebenarnya kita nak lepas ni sebenarnya, tapi sebab gua tadi kita cepat kan nak tahu pendapat ya. Ini dia backup MU rupanya. Jadi itu lah conclusion awal daripada dia panjang-panjang tadi. Nampak lebih kepada backup. Nampak lebih kepada backup.
Muda dia Tak ada. kawan akan kalau kawan punya bahasan ni kawan akan kecam teruk Bruno ni. Okay. Tapi untuk Yates ni tak ada apa adalah sebab kita dah habis tengok satu round lah. Kalau boleh kata satu round World Cup ni lah. Semua namanya. Headliner lah untuk setakat mu mengikuti World Cup ni. Gapo headliner yang mu rasa yang boleh di point out lah mu rasa untuk World Cup ni. Untuk Headliner yang kau boleh nampak lah ni, Messi ni boleh ada peluang untuk skor, jadi top scorer. Untuk jadi top Sama scorer. ada Messi, Messi, Mbappe dengan satu lagi Harry Kane lah. Tapi ada satu player tu yang dia dapat hat-trick. Apa Canada tu? Anthony pula dah. Anthony Davis lah. Anthony Davis lah. Ke Martin Davis. Okay. Aku tak tengok Kanada. Ada satu Kanada. Itu Kanada benda besar. Tak benda kosong. Ada satu hat-trick. Tapi nampak untuk headliner World Cup tahun ni ataupun highlight World Cup tahun ni Messi lah. Messi dia walaupun berumur 39 tahun tapi main macam orang muda lagi. Tapi untuk pertandingan ni kok all time. Sebab dia all time pun dia sama dengan Klose. Sama. Tapi dia boleh jadi all time lah. Tapi untuk World Cup tahun ni pun boleh jadi top scorer juga. Sebabnya tak tahu rasanya atas tim juga kot. Betul lah macam Portugal tu dari segi dia punya taktik player banyak star kan. Banyak star. Tapi memang banyak star. Bawa main UCL lah ke apa lah. Tapi dari segi coach dia tak andal gameplay dekat Portugal tu rasanya mungkin coach tu ada main peranan juga lah. Kalau aku dari segi secara asalnya aku nampak macam Portugal ni dia tak ada kesepahaman antara player ataupun macam tak tahulah player dia orang ni nampak macam tak support Ronaldo kan. Itu hak pertama aku mikir lah. Bila aku compare tu media tu. Media memang media kan lebih padahal tak gapo. Backup. Sebab kalau tak bias ataupun tapi kalau aku compare ke directly dengan pihak Argentina, memang Argentina dia memang Messi lah. Gara-gara pun Messi kan, apa Messi. Kalau orang lain pun asal kan Messi lah. Jadi Angkara Messi lah. Angkara Messi. So mungkinlah perbezaan taktikal tu. Tapi kalau rasa dari segi headliner tu, aku rasa Messi lah antara yang cerah. Yang akan diperbualkan, banyaklah diperbualkan dalam World Cup tahun ni. Alright. Kau nak ayat kau apa headliner? Tapi kami tak tengok lah. Tak tengok game tu. Tapi orang kata keeper ke apa tu? Siapa? Zidane. Spain Anak Zidane. Bukan. Lawan Spain. Ke keeper mana? Lawan Spain tu. Follower yang 50,000 sampai 14 juta. Instagram. Cape Verde dah sah. Cape Verde lawan Spain tu. Lawan Spain. Saya demo tengok. Memang perform benar kok dia. Perform benar. Memang perform gila. Sebab Spain attack banyak kok. Masa tu. Tapi orang nak marah Ferran Torres lah. Ferran Torres banyak peluang yang macam tak mudah lah masuk benar tapi tak masuk. Tapi Yamal pun tak main ke? Mula-mula lah. Dia main ujung-ujung lah. Patutnya itu first World Cup dia kan. Mungkin manager dia sipir kot lah. Ingat ke bolak ke dia injured? Dia tak fit rasa. Tak fit. Dia tak fit. Ramai juga tapi memang hari tu punya line up ramai juga yang main tak ni lah. Mungkin first yang strongest sebenar. Squad lah. Mungkin strongest squad lah. Lepas tu demo kena tengok Bro Hans cerita pasal Ronaldo ni. Ada logik dia juga benar. Siapa cerita? Bro Hans.
Kau dah banyak dah dengar pasal Ronaldo. Banyak kau dengar. Naik belakang logik lah. Ya ada ayat juga. Spain seri je. Tapi tak ada pun orang salah ke individu. Yelah sebab Ronaldo ni orang kata dia last dance je untuk season ni. Jadi mesti orang akan buat lah. Dia ayat Ferran Torres on the pego tak sumbat. Tapi tak ada pun salah for Ferran Torres. Orang dah highlight ke Ronaldo. Dia tu ayat media lah aku ni. Lagi-lagi baru lepas Messi score. Orang lain pun score. Macam kalau Spain media puji keeper tu kan perform, team tu perform. Tapi kalau Congo tu mana ada orang puji team tu perform masa lawan Portugal. Tapi memang tak perform. Tapi kan dia memang sedap juga saya main. Dia counter lah. Sedap juga lah. Dia memang berbahaya juga lah. Taktikal lah. Kalau aku pasal memang taktikal. Okay. Player Congo pun sah-sah ke? Congo pun ramai juga star pasal main kat EPL kan. Aku pun baru tahu. Bisa. Bisakah? Bukan England ke Bisakah? Dulu di England tapi dia nak main sebab dia tahu dah tak boleh nak masuk England. Rasa dia dulu England. Ya, rasa dia England. Dia main masa 2020. Kejut kau tengok. Congo Bisakah? 2021 dulu lah Jing dia dapat cap dengan England. Sebelum Euro 2022. Bisa lepas tu Zebe ke apa? 21. Baik kat MU pula ni saya tu dua orang. Okey. Nampak dah lega. Kalau ni Congo ramai juga lah player ni EPL. Okey. Kalau saja tak rasa dia ni pun bias pun. Okeylah sebelum kau tubik Kalau tanya pendapat demo pasal England. Okey. England tinggal kat mana? Awak tengok dia letak Madueke bukan Saka tu. Lain macam lah. Tapi saya tak tahu pendapat saya demo lah. Game ke. Kau rasa boleh. Aku dulu. Okey. Kalau dah tubik dah dia. Sebab kau rasa macam kau tak boleh pendapat demo lah. Aku tak tengok penuh pun lah. Sebab macam game tu aku lewat agak rasa. Aku tengok bangun tidur gitu juga. Tapi game tu aku sekali lagi ni aku backup. Aku backup Tuchel lah. Okay. Dia tahu apa dia. Ni beza Tuchel dengan Roberto Martinez. Bagi aku Tuchel kalau dia pakai player yang tak star pun, dia boleh bagi player tu ikut taktik dia. Jadi aku tak terkilat lah pun kalau dia guna Madueke tu, walaupun mu tengok ni Madueke tak function sangat pun, bukan tak function. Maknanya tak ada assist ke banyak ni skor yang banyak pun. Tapi dia menonjol dari segi contribution yang lain aku rasa. Ya betul. Tapi tak pelik lah. Aku rasa Papa ni pun mungkin ada game dia akan pakai agak Saka. Tu lah aku rasa pasal Madueke tu. Tapi yang paling aku nak highlight England hari tu aku tengok Anderson lah bagi aku. Betul. Anderson perform macam tak nampak lah Declan Rice sangat. Dia macam kalau macam dia perform lah. Macam sekali-sekala kita nampak potong player punya bola apa semua ni Declan Rice kan. Macam Reece James ke apa kan. Tapi hari tu aku nampak betul-betul agresif ke apa Anderson lah. Walaupun dia tak ada skor ke apa kan. Tapi dia bukan statistik lah. Dia dah midfield lah kena skor sih. Orang tengok game baru nampak. Tapi aku rasa disebabkan ada Henderson tu Declan Rice dia boleh naik atas sikit kot. Tak perlu nak main bawah sangat. Backup ni. Tapi ni kan. Malam ni dia punya ni. Malam backup lah. Okey, tapi England punya
gameplay sedap. Kane pun masih skala lah, tapi dengan taktikal baru dipraktikkan, aku rasa England boleh pergi jauh lah. Tak tahu, aku masih lagi keraguan untuk dia menang. Ada lorong lah. Nampak lorong lah. Terus sikit terowongnya tu. Tapi dalam senyap-senyap, rupanya kita ada pemerhati. Oh, iya ke? Teruskan kan. Dengan ayat dulu. Lepas ni kita... Bagi kawan, setuju juga dengan War. Sebab Tuchel ni daripada masa dia mula-mula dia ni bukan berkaitan dengan World Cup lah, masa dia masuk Chelsea mula-mula tu pun banyak je player-player yang dia main macam kita tak bagi macam tak sepatutnya nampak dia main lah. Tapi sebabnya Tuchel nampak player tu dia boleh fit dengan sistem dia, jadi dia pakai. Macam nak dia okey lah kan, not bad lah. Tapi betul juga kata Wah, bila dah game besar-besar nanti mungkin dia akan masuk juga lah player star. Macam Saka ke, macam mungkin lepas dia ke dia masuk. Saka tu star, player star lah dia. Of course lah. Saka, Declan Rice. Pasal lagi respect sikit. Pasal lagi nampak macam mula-mula aku fikir kau mula macam kenapa tak masuk Rashford kan mula-mula kan. Dia akan masuk Gordon dulu. Tapi betul nak Rashford dia boleh change the game lah hujung bila dia fit kan, bila dia against dengan player yang dah tak fit. So dari segi dia punya depth untuk England ni okey lah. Tu. Dia pakai lagi dia pakai warna tu. Time menang Tuchel ni dia ada agaknya boleh pergi jauh kan, sebab kawan sokong masa podcast kita itu kawan sokong England kan boleh pergi jauh. Cuma nak tengok macam mana sama ada dia boleh lepas ke tak. Okay. Knockout stage. Tapi sekali lagi kawan nampak banyak tim negara-negara pakai sikit Arsenal ni. Gol corner. Pasti dah. Era baru kan? Era baru. Tak ada, itu kau macam tengok dalam Twitter lah. Orang macam orang mocking lah. Macam kalau time Arsenal dulu tak pakai beci taktik ni. Tapi bila time main dengan England orang sokong Melaka. Tapi benda tu tak ni pun. Tak payah ayat tak lah. Dia mau ayat je. Jujur. Dia mau beci. Kau jujur lah, kau bias lah. Okay. Balik kepada Gu, kata-kata akhir dia kata macam dia nak pergi dah. Kata-kata akhir kami harap Portugal boleh pergi jauh lah. Okay. Rasa kami harap podcast ni pun boleh pergi jauh lah. Apa okay. Kau tahu Ghana Portugal nak pergi jauh. Ya dah. Drop Bruno. Dah. Ya, dah. Bukan drop Bruno. Dah. Dia kena drop Martinez tu. Dalam tim Portugal tu, siapa player yang dia merasa patut main untuk next game ni? Next game. Payung kot tu mana? Roberto Martinez. Roberto Martinez ya tak. Tolonglah ayat Bruno. Dah bro dah. Iyalah. Rasa Ronaldo tu. Kalau mama mungkin Ronaldo kot. Cuba kalau cari orang lain dulu depan tengok Gitu. Kalau tak jadi juga Martinez. Bruno kena stay. Bruno kamu bisa. Itu aku mengaku lah dia tak perform gitu. Tapi untuk bench dia paksa game tu kalau tak rasa patut lah. Dia kena bench dia sekali. Orang nampak. Kecuali kalau cycle game ni dia fullback kot, baru boleh bench dia. Tapi kalau kawin lah bench Ronaldo tu lah.
Pak masuk. Saya nak tengok macam mana. Dia punya flow dia tu. Dia nak dengar kan. Tapi dia memang siapa kan. Dia tak kahwinnya salah satu orang hak perasan Martinez tu problem. Kahwin orang nombor 2 kan. Ayo. Dia dua orang.